Muka kau tu dah lah buruk. Macam jelantah, ada hati nak perasan cantik. Kau ingat ada ke orang nak kau? Anjir kan? Ingat kau lawa sangat lah. Muka pun ya ampun jerawat. Kadang kita nampak macam biasa, tapi dalam diam, seseorang sedang runtuh. Buli bukan sekadar kata-kata, ia tinggal lama dalam hati. Hai. Awak cantik. Tak ada apa kita ke? Alah, cepatlah. Gurau je gurau. Bila seseorang diam, bukan bermaksud dia okey. Kalau hati dia rasa takut, kalau tubuh dia rasa tak selamat, itu bukan gurauan lagi. Ish, kita tak boleh macam ni je. Kita kena buat sesuatu. Tapi, kalau kita bersuara, macam mana kalau kita yang kena? Kau takut ke? Kalau kita diam, orang yang terluka akan terus sendirian. Dan kita akan jadi sebahagian daripada diam itu. Kalau okey, tak apa. Kalau awak tak nak cerita sekarang, saya nak awak tahu, awak tak keserangan ke? Assalamualaikum, cikgu. Salam, ya dah Tisha. Boleh cikgu tolong? Cikgu, saya risau tentang kawan saya. Dia dibuli. Ya ke? Tapi bagus sebab awak berani bersuara. Kata-kata boleh melukakan. Perbuatan boleh meninggalkan trauma tau. Kita semua nak rasa selamat, dihormati dan diterima. Buli dan gangguan seksual bukan perkara yang kecil. Kalau bukan kita yang bersuara, Siapa lagi? Diam bukan penyelesaian. Hentikan buli, lindungi maruah. Berani bersuara.